purata penggunaan budi 95 adalah sekitar 100 liter. Maknanya majoriti rakyat guna hanya 100 liter sebulan. Dan hampir 90% rakyat menggunakan kurang dari 200 liter sebulan. Maka tidak terjejas. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. Langkah ini tentunya sementara menunggu keadaan minyak, bekalan minyak dan ekonomi dunia pulih, tetapi belum ada tanda-tanda ke arah itu. Maka untuk meringankan beban rakyat, saya tegaskan budi 95 kekal pada RM1.99 seliter.